kita saksikan video perutusan guru besar kita. Selamat Hari Raya. Ucapanku untuk semua. Kita mengeratkan semula hubungan saudara yang tercinta. Cik nyanyi lagu raya pula. Apa? Sekarang kan tengah mood raya. Sesekali kan cikgu menyumbangkan suara. Apa salahnya? Kan? Dah raya ni? Kita dah raya? Belum raya lagi kan? Tapi ada yang dah balik kampung. Wah, bestnya. Cikgu nampak ada tu. Oh, tidur di ruang tamu bersama sepupu sepapat semua. Wah, bestnya. Ada yang belum sampai ke kampung? Hati-hati dalam perjalanan tu. Pesan pada ayah, jangan bawa laju-laju, tenang-tenang je, sebab kita nak balik jumpa dengan orang tersayang kan. Jadi kenalah jaga keselamatan kita. Baik, tentang raya, cikgu raya kat mana? Cikgu tahun ni cikgu raya kat kampung cikgu lah. Kat mana? Kampung cikgu di Kedah. Ya, jauh. Memang jauh. Tapi kalau kita niat, kita ikhlas nak jumpa dengan saudara mara, dia sampai nak sambut raya, apa salahnya kan? Sesekali kita berjalan jauh kan? Okey, bila cakap tentang raya, cikgu sebenarnya mendoakan agar anda semua gembira, menyambut raya, jangan sedih-sedih. Cikgu juga nak minta ampun maaf. Maklumlah, kita ni manusia yang tak sempurna, sentiasa akan ada kesalahan. Jadi cikgu mohon ampun tau, mohon maaf tau. Cikgu bukan apa, sebenarnya ada banyak juga yang cikgu nak cakap, tapi buat masa ni tak apa. Cikgu mohon ampun maaf dulu di atas segala kesilapan cikgu. Duit raya kan dah bagi hari tu, sebelum cuti sekolah juga dah bagi kan. Gunakan duit raya tu dengan baik ya. Baik, samping itu, sampai kita sibuk beraya, kita menziarahi kaum keluarga, kita pergi makan ketupat, makan rendang, makan kuih raya yang pelbagai. Cikgu nak pesan juga ni, boleh tak anak-anak jangan lupakan pelajaran. Kita di samping raya, belajar pun kena juga. Ulang kaji pelajaran. Tak ada buku, lupalah tu. Hari tu kan cikgu dah cakap, kita boleh gunakan D5. Kalau buku tak ada, bukan satu masalah untuk kita belajar kan. Kita boleh buka D5, kita boleh akses pelbagai perkara dalam tu. Nak buat kuis boleh, nak baca nota boleh, nak baca buku teks pun boleh. Untuk anak-anak tahun 4 wira dengan 5 wira, jangan lupa tau ulang kaji sains. Tengok muka cikgu mesti ingat pelajaran sains. Betul? Okey, kerja rumah ada kan? Janganlah lupa kerja rumah. Di samping kita sibuk tolong nenek untuk buat ketupat tu, kita pun boleh ulang kaji pelajaran. Kalau jumpa dengan sepupu sepapat tu, duduk ramai-ramai, cuba buat kuis. Kita buat kuis kira cepat dalam matematik. Kan? Contohnya, 4 tambah 3 tambah 8 berapa? Siapa menang, kita bagi dia 1 kuih raya. Okey? Boleh kan? Okey, anak-anak. Jadi anak-anak, raya-raya juga, belajar jangan lupa. Jangan lupa cikgu. Dan satu lagi, jangan lupa jalan pulang ke sekolah. Nanti lama sangat kat kampung nak balik ke sekolah. Mana jalan pergi sekolah? Dah lupa pula. Tak boleh lah. Jadi nanti habis cuti raya, kita jumpa dekat sekolah. Boleh? Kita jumpa sama-sama, kita raya pula di sekolah. Boleh ya anak-anak? Jangan lupa cikgu tahu. Okey. Jadi cikgu nak ucapkan selamat hari raya.
Maaf zahir batin. Nanti kita jumpa kembali di sekolah. Okey semua. Bye.